Wahai Muaz, kata Rasulullah, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali kamu tinggal tiap-tiap kali selepas solat. Zikir ini Nabi ajarkan kepada Sayyidina Muaz selepas Nabi ungkapkan perkataan kepada Muaz, wahai Muaz, aku sayang kamu, jangan tinggal sekali-kali zikir ni tiap-tiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buat tak tuan? Tak buat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz, Nabi berwasiat, wahai Muaz, jangan sekali-kali tinggalkan doa ini. Zikir tu dia doa tu yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Tiga ni kunci dia. Satu orang manusia, tuan-tuan tengok tiga ni, saya nak hurai malam ni cara ringkas. Apabila satu orang Muslim dapat tiga benda ni, maka bahagialah dunia dan akhirat dia selama-lamanya. Maka berpanjanganlah kebahagiaan dan ketenangan serta kesenangan di dalam hati dia apabila seseorang umat Nabi Muhammad dikurniakan tiga benda yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi usai solat. Dan pesanan ini bukan hanya dikhususkan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahkan pesanan ini untuk semua kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.